brain rot benda-benda macam ni, dia lebih kurang macam skibidi juga. Tak elok untuk otak kita juga sebenarnya. So jangan tengok meme tuntung sahur ni sampai pukul 2-3 pagi ke apa kan. Memang tak elok. Sebab benda tu macam result to our addictive screen time. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so nak jadi ceritanya, semalam aku ada buat video reaction pasal meme tung sahur tu. Orang kata apa tu? Anamoli tung sahur. Okay, so bila aku kaji kan benda ni, kisah di sebalik meme ni, rupanya aku dah tahu dah. Aku dah faham dah kenapa and bagaimana benda ni boleh viral. So nak jadi ceritanya, dikatakan meme tung sahur ni boleh dikatakan dalam kategori brain rot tau. Brain rot ni boleh dikatakan macam, contoh lah kan, skibidi toilet, ataupun macam apa tu yang hari tu Hamud Habibi. Brain rot macam benda yang something yang kita addicted. Sebab benda tu macam repetitif. Kalau aku nak bagi terms yang sebetulnya, dia cakap macam ni, brain rot ni adalah term that describe negative effect of consuming low quality content on the internet and social media. Itulah maksud dia. Perceived negative impact of consuming low value content. Dia boleh result to screen addiction juga sebenarnya. Korang tahu tak brain rot tu apa? Okay, so kalau korang tak tahu ni, aku tunjukkan apa maksud brain rot. Aku tak pandai sangat nak explain pasal brain rot. Okay ni guys, kalau kamu mengalami 5 gejala ini, kamu perlu waspada. Yang pertama, gampang lupa. Kedua, sulit konsentrasi. 3, loading lambat. 4, mood swing. Dan 5, sulit belajar hal baru. Itu adalah tanda-tanda terjadinya pembusukan otak. Istilahnya brain rot. Baru aja dinobatin sebagai kata terpopuler tahun ini sama Oxford. Salah satu penyebabnya adalah overconsumption konten di online, termasuk di media sosial gitu. So kita macam tak boleh lah dikatakan dinasihati, janganlah terlalu tengok sangat benda-benda macam ni berulang-ulang kali. So benda ni akan jadi repetitif, akan buat kita jadi ketagih dengan screen time dan sebagainya. Okay, so hari ni kita nak cerita pula selepas daripada brain rot benda-benda macam ni, dia lebih kurang macam skibidi juga. Dia macam tak elok untuk otak kita juga sebenarnya. So jangan tengok meme tuntung sahur ni sampai pukul 2-3 pagi ke apa kan. Memang tak elok. Sebab benda tu macam result to our addictive screen time gitu. Selain daripada tu, kita nak cerita pasal kisah di sebalik meme tung sahur ni. Korang tahu tak apa benda ni? So kepada siapa-siapa yang tak tahu, tung sahur ni adalah sebuah meme ataupun video-video dekat TikTok yang ada pencipta dia guys. So siapakah pencipta meme tung sahur ni sampai boleh jadi viral macam ni sekali? Okay, hari ni kita akan bahaskan siapakah dia. So nak jadi ceritanya, meme ini diinspired daripada ketukan kelentung ataupun bunyi-bunyi gendang dekat Indo waktu sahur guys. So pada siapa-siapa yang tak tahu, orang Malaysia ke kan, budaya dekat Indonesia ada setengah budaya diorang ni macam ada budaya kejut orang-orang sahur tau. Pukul 5 pagi lah, 4-5 pagi. So diorang ni kadang-kadang ada yang menggunakan pembesar suara ataupun mic, dan kadang-kadang diorang ni ada juga pakai gendang supaya orang-orang kat situ dapat tolonglah kejutkan sahur. Nak jadi ceritanya, sebabkan dekat sana benda tu ada budaya kejut sahur ni, seorang pengguna TikTok yang bernama user yang ni, dia buat satu animasi yang related to sahur, dan nama TikTok dia yang ni. Nak jadi ceritanya, dia ni pengguna akaun TikTok ni, dia nak sebenarnya bukan buat satu animasi je. Sebelum tung sahur ni viral pun sebenarnya ada banyak animasi AI yang dia buat. Contohnya macam garam dan madu kan. Aku ada tengok kot semalam animasi AI yang garam dan madu tu. Dan lepas benda tu jadi viral, 2 hari lepas tu dia buat pula animasi AI tung sahur ni. So segala-gala idea ni tercetus daripada dia lah. Dia yang buat benda tu. Dia yang first kali yang buat
meme Tung Tung Sahur ni. Katanya animasi Tung Tung Sahur ni, Anamoli apa nama dia, katanya kalau orang-orang kat sana dikejutkan sahur sebanyak 3 kali dan orang yang dikejutkan tu tak nak bangun, benda ni akan mendatangi anda untuk kejut anda sahur. So macam benda ni dongeng tau, sebenarnya mitos. Aku percaya benda ni hanyalah untuk hiburan dan untuk takutkan budak-budak je sebenarnya. Budak-budak yang malas bangun sahur tu hanya untuk kau. So disebabkan animasi Tung 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 Sahur ni lagi viral daripada first idea dia yang garam dan madu tu, so dia buatlah lagi part by part. Macam Skibidi Toilet juga sebenarnya. Skibidi Toilet dulu kan macam satu video je. Pencipta dia buat satu video, lepas tu benda tu viral, dia buat lagi berterusan. Sampaikan benda ni jadi fenomena je kat sana ya. Ramai gila TikToker yang menggunakan meme ni untuk konten diorang, konten-konten komedi, ada juga horror dan sebagainya. So penerimaan orang-orang kat sana katanya diorang ni terhibur lah dengan Tung 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 Sahur ni, dan ada juga budak-budak yang takut dengan animasi ni. So kalau korang tengok betul-betul, animasi ni memang muka dia lebih kurang macam Opah Upipin. Cuba korang tengok betul-betul, memang sama weh. So maka terjadilah fenomena sahur. Aku dah muak dah sebut Aku dah muak. Okay, so sekarang ni sampai korang jadi drama komedi dan sebagainya, satire, and ada juga yang buat jadi konspirasi lah. Katanya benda ni macam wujud in real life. Tak guys, ini hanyalah rekaan semata-mata. So jom kita tengok akaun pencipta Anamoli animasi ni. Anamoli Tung 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 Sahur ni memang kreatif tau sebenarnya. Cumanya benda ni tak boleh kita terlalu banyak sangat konsum, sebab benda ni addicted, sebab dia berulang-ulang kan. Dan benda tu konten yang macam kita cakap tadi, brain rot, kita consume konten yang low quality. So benda ni rekaan semata-mata. So adik-adik tak payahlah takut sangat. Dan macam itulah macam mana terhasilnya meme Tung 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 Sahur. So janganlah tengok selalu. Okay, jom kita tengok akaun tu dulu apa benda sebenarnya, apa yang dia buat sebelum Tung 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 Sahur ni. Okay, so ini yang mula-mula ni lah yang kita tengok semalam. Tung Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan dia keluar time sahur je, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seramnya. Tung Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 Tung. Ini video yang pertama sekali original, dan bila dah di-viralkan ramailah yang buatkan animasi. So garam, dia sebelum tu dia ada buat garam madu dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Low quality content, betul lah tu. Kau tengok ni, contoh dia lagi. Merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi Udin Din 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 Dun jeruk. Udin Din 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 Dun, Madin Din Din Dun. Merupakan ni mesti budak-budak. Aku rasa memang budak-budak ni sebenarnya. Suara pakai ini, search brain rot. Nampak tak brain rot tu? Bla bla bla. Okay, ada banyak weh. Kau tengok ekor-ekor dia memang semuanya AI tau, AI. So lepas Tung 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 tu aku rasa tak ada banyak dah pun. Ya Allah. Kentang raksasa dengan satu kaki besar bersepatu boot. Dulunya ia kentang biasa, tapi kutukan penyihir hutan membuatnya menjadi monster pemangsa sesama kentang. Suatu hari saat kelaparan melanda, Potatuna Potati menemukan kentang kecil yang gemetar ketakutan. Ya Allah. Tanpa ragu, ia melahapnya, menganggap itu takdirnya. Namun, setiap kentang yang dimakannya semakin memperkuat kutukan, Ya Allah. membuatnya makin memang besar mitos habis dan lah. Kita nak tengok beberapa lagi video. Dia ada satu je weh, Tung Tung Tung. Lepas tu bila viral dah tak ada. Ni apa? Di game ini, kamu akan mengunjungi sebuah desa misterius Sampai yang penuh buat dengan rahasia. Awalnya Roblox. semuanya terlihat baik-baik saja, tapi ternyata ada sesuatu yang mengejarmu. Tung 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 dan Garam Ram Ram. Untuk melarikan diri dari desa ini, kamu harus menemukan berbagai cara, seperti mencari kunci di toko Tobi Tobi Tob, menemukan kode tersembunyi, dan memecahkan puzzle yang menghalangi jalan keluar. Apakah kamu bisa bertahan dan keluar dari desa ini dengan selamat? Di game ini, kamu Aduh, ya Allah.
Ada-ada je. Okay, kau tengok ada yang reverse benda ni tau. Okay, bila reverse jadi lagi seram. Tung di rumah kalian. Hai meres. Takut. Ailah hamburin mata di nikul hamakam. Tuan tadi. Ila kagit ruhas lingasin ngaro ada takut orang lah. nak nonok ruhas ada Cakap pasal alien. kira ngambil amona. Ruhas ngus. Oh, sama je. Tung. Bunguk lah. Dah lah mengarut. Lepas tu makin mengarut. Ting sebut Ni saja. pun ada. Si Titing Ni ini orang lain adalah lah, mantan bukan kau isteri. tu. Si Tung. Mereka berdua bercerai. Bekas Karena isteri. si Tung ketahuan selingkuh dengan janda bohai Ya Allah, semohai ya Tuhan. aduhai. Padahal dulu sebelum si Tung sukses, si Ting selalu menemani si Tung membangunkan orang sahur bersama-sama. Si Tung juga kerap menggoda ciwi-ciwi tobrutet Ya yang sedang Allah. ngabuburit membawa beat ember. Astaghfirullah. Sempat jedak-jeduk. Dah lah pening lah kepala aku tengok tung ni. Okay, so moral of the story, janganlah terlalu consume benda-benda yang mengarut macam ni. Nanti korang jadi addicted dengan screen time. Walaupun aku pun dah addicted sebenarnya. Okay, so kalau salah macam biasa, kalau korang suka video, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.